Okey bang. Ni masih rumput Ogawa tu Yang abang beli pun Ogawa kan. Ni dia punya stokok dia memang keras bang sebab dia baru. Kalau dah lama dah kena minyak, memanglah senang kan. Sebab baru memang dia macam tu semua bang. Okey. Ni pun keras juga. Okey. Ni. So abang kena tolak je dekat bawah macam ni. Okey. Okey, ni buat minyak dah on lah. Mitsubishi pun sama juga bang. Dia lagi keras lagi Mitsubishi bang. Mitsubishi pun lagi keras bang. Okey. Jadi memang semua tu keras bang sebab dia baru lagi belum ada kena minyak. Yang ni semua pun sama yang ni bang macam ni. Okey. Okey. Sebab apa? Sebab yang ni abang belum pasang dia punya kabel minyak ni dekat throttle. Kalau abang dah pasang dekat throttle, dia akan normal lah bang. Dia akan masuk sebab dekat sini dia akan tarik. Akan tarik dekat throttle. Okey. Macam tu je lah bang abang buat bang. Ini kabel minyak ni abang masuk, abang pasang betul-betul semua dekat handle, dekat throttle semua abang pasang baru abang boleh check. Okey. Kalau abang tak pasang memanglah dia akan macam ni. Sebab dekat sini dia tarik. Okey. Buat stokok minyak ni memang semua macam tu lah. Okey. Sebab yang ni dia baru. Kalau saya bagi barang lama, memanglah mungkin abang buat macam ni pun senang lah, ya kan? Dia first time memang keras sikit. Okey.